Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir bin Abidin. Kad matrik saya semua berada di 23F1041. Selamat datang ke Pantai Lanjut, sebuah destinasi pantai yang menakjubkan di Rompin Pahang. Hari ini kita akan meneroka keindahan pantai ini dan mengetahui mengapa ia menjadi lokasi pilihan ramai pengunjung. Jadi mari ikut saya. Apa yang menarik di Pantai Lanjut? Jadi yang pertama, Pantai Lanjut terkenal dengan pasirnya yang putih dan halus serta air laut yang membiru. Ia juga dikenali oleh kehijauan semula jadi, memberikan suasana yang nyaman dan tenang. Di sini, pengunjung boleh menikmati aktiviti seperti mandi-manda, bersantai di tepi pantai, memancing dan bermain sukan pantai. Selain itu, Pantai Lanjut juga dikenali sebagai salah satu tempat penyu mendarat, menjadikannya tarikan unik bagi pecinta alam. Di manakah lokasi Pantai Lanjut? Pantai ini terletak daerah Rompin Pahang, kira-kira 40 km dari Bandar Rompin. Ia juga berdekatan dengan beberapa destinasi pelancongan terkenal seperti Taman Negara, Danau Rompin dan Pantai Hiburan. Jadi, bilakah waktu terbaik untuk berkunjung? Jadi, first kali, waktu terbaik untuk mengunjungi Pantai Lanjut adalah pada awal pagi atau petang untuk menikmati angin bayu yang segar dan pemandangan matahari terbenam yang indah. Jika anda ingin melihat penyu bertelur, musim yang sesuai adalah antara bulan Mac hingga September. Bagaimana cara ke Pantai Lanjut? Untuk ke Pantai Lanjut, pengunjung boleh memandu sendiri menggunakan lebuh raya Pantai Timur iaitu LPT dan keluar di Persimpangan Rompin sebelum meneruskan perjalanan ke pantai ini. Bagi yang menggunakan pengangkutan awam, terdapat bas ke Rompin dan dari sana pengunjung boleh menaiki teksi atau perkhidmatan e-hailing ke destinasi. Jadi, itulah sedikit banyak tentang keunikan Pantai Lanjut di Rompin Pahang. Jika anda mencari tempat untuk bersantai dan menikmati keindahan alam semula jadi, Pantai Lanjut adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Sekian daripada saya. Terima kasih.